Ya, tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak ulas hari ini adalah tentang ramai para penganalisa geopolitik, penganalisa geopolitik dan juga jurucakap rasmi banyak kerajaan yang menjangkakan sekatan laut bodoh yang dibuat oleh Amerika ni untuk melumpuhkan ekonomi Iran akan gagal. Dan sebaliknya Iran akan terus menguasai Selat Hormuz. InsyaAllah itu yang kita harapkan. Tapi sebelum tu saya nak ulas apa kata Colonel Douglas McGregor dalam video 2 minit 30 saat yang saya mainkan tadi. Seperti yang kita semua tahu, Colonel Douglas McGregor ni bukan sebarang orang. Beliau adalah bekas komander tentera Amerika yang dah pernah berperang di Iraq sebanyak 2 kali dan dapat banyak pingat-pingat besar yang dia dapat. Jadi lepas bersara dia pernah menjadi penasihat kanan Jabatan Pertahanan Amerika. Dan pendapat dia ni sangat-sangat dihormati oleh penganalisa geopolitik dunia. Jadi menurut Colonel Douglas McGregor ni, daripada sudut strategi, Presiden Donald Dungu ni sedang berada dalam keadaan tersepit dan tak tahu nak buat apa sangat. Dungu tu berada dalam situasi yang amat sukar, kata dia. Kalau Trump teruskan dengan gebang dia untuk terus menyerang Iran, tak ada jaminan yang ianya akan mengubah keadaan. Sebab 40 hari bom siang malam pagi petang sampai nak habis peluru pun Iran macam tak terjejas sangat. Jadi Colonel McGregor kata, apa jaminan kalau kau bom lagi 40 hari sampai habis peluru, Amerika boleh berjaya? Jadi keduanya, Trump sendiri tahu. Yalah, sebodoh-bodoh Trump tu, Trump tahulah yang kalau dia terus serang Iran, semua loji-loji minyak dan gas negara-negara teluk yang bersubahat dengan Amerika ni akan dimusnahkan oleh Iran. Iran bukan setakat bagi warning, Iran siap-siap dah bagi senarai satu list telaga-telaga minyak, loji-loji minyak, loji-loji gas, stesen-stesen jana kuasa elektrik dan juga pusat-pusat penapisan air laut nak tukar jadi air mentah di Kuwait, Bahrain, UAE dan Arab Saudi. Di Kuwait saya rasa ada air mentah lah. Di Bahrain, UAE dan Arab Saudi dia orang harapkan air laut saja untuk proses jadi air tawar. Jadi Iran siap bagi peringatan dekat pekerja-pekerja semua tempat-tempat tu. Kalau Amerika start serang Iran, hampa semua boleh lari kuat-kuat lah ke tempat yang selamat sebab peluru berpandu Iran akan sampai ke tempat kerja korang. Dan sebodoh-bodoh Trump tu pun dia tahu yang kalau ini berlaku bukan saja negara-negara Arab tu yang akan lingkup, Amerika pun akan terjejas teruk dan hampir satu dunia akan terjejas teruk dan satu dunia akan menyalahkan Amerika dan Israel. Sekarang ni pun dah menyalahkan Amerika dan Israel dah. Sebab apa? Sebab apa satu dunia akan terjejas teruk? Saya tak payah terangkanlah. Saya rasa tuan-tuan dan puan pun tahu sebab apa. Bukan saja bekalan minyak dunia akan terjejas, malah bekalan gas, bekalan baja, bekalan petrokemikal yang menjadi komponen banyak produk-produk yang kita pakai hari ini dan juga helium yang sangat-sangat diperlukan untuk proses microchips ni. Dan Amerika adalah pembeli terbesar microchips, manakala Taiwan adalah pembuat terbesar. Jadi kalau Taiwan sakit, Amerika akan sakit. Kalau Taiwan lingkup, Amerika pun akan lingkup sebab semua senjata moden Amerika termasuk kapal terbang orang perlukan microchips ni. Jadi menurut Colonel Douglas McGregor ni, yang buat Trump bodoh ni serba salah. Memang satu Amerika cakap dia bodoh lah, bukan kita saja. Yang buat Trump bodoh ni serba salah. Sebab masalah yang akan datang bukan hanya menimpa musuh-musuh Amerika, tapi kebanyakannya bala yang datang ni akan menimpa sekutu-sekutu Amerika di Eropah, Jepun, Taiwan dan juga Korea Selatan. Mungkin Singapura pun terbabit jugalah. Jadi sekarang ni pun banyak negara termasuk Filipina yang telah mengisytiharkan darurat tenaga sebab tak cukup bekalan minyak, tak cukup bekalan gas untuk menggerakkan infrastruktur diorang. Jadi keadaan di India dan Bangladesh pun dah kelang kabut. Negara-negara Eropah kecuali Norway lah, dia ada minyak, memang boleh bertahan seminggu saja lagi. Jadi satu lagi pilihan yang Trump ada ialah mengaku kalah. Tak payahlah surrender. Kau balik je, kira mengaku kalah lah tu kan. Dan bawa balik tentera Amerika lah. Tapi kalau dia buat macam ni, dia akan menghadapi kecaman bukan saja daripada dalam negara dia. Dah terima dah sekarang. Malah daripada masyarakat dunia yang akan tuduh dia. Dulu kau nak pergi serang Iran tu, kau tak fikir dulu ke? Malu tu satu hal lagi lah kan. Jadi menurut Colonel Douglas McGregor, Trump has decided not to decide. Ataupun si Dungu ni telah membuat keputusan untuk tidak membuat sebarang keputusan. Keputusan dia lah tak buat apa-apa sekarang ni. Jadi keputusan dia lah tak buat apa-apa. Dah 3 suku lah tu. Jadi bila apa pun si Trump ni, Dungu ni tak boleh buat. Dia mula merapulah hari-hari dengan kenyataan syok sendiri dia. Yang Iran dah lingkup lah, Iran dah setuju itu inilah, Iran dah menang lah, Iran ajak berunding lah. Dan macam-macam lagi yang mana kenyataan Trump sejak seminggu selepas perang ni bermula, menurut Colonel Douglas McGregor ni, 90% apa yang dia cakap pasal Iran
adalah kenyataan-kenyataan bohong dan syok sendiri dan banyak menipu sampai rakyat Amerika pun dah tahu kecuali Waladungu lah Jadi sampai akbar-akbar Amerika pun dah mula menganjing Trump ni sebab hari-hari menipu dan buat kenyataan syok sendiri dan sampai akbar-akbar tu pun sampai Trump sekarang ni dah berperang dengan media-media di Amerika sendiri Dia kata media tu pula yang bawa fake news Jadi daripada minggu pertama perang lagi dia duk gebang yang Iran dah lingkup lah tapi setelah 56 hari ni masuk hari ke-57 perang ni nampaknya Iran dengan sekutu-sekutu Iran steady je dan nampaknya Trump dengan sekutu-sekutu dia yang macam nak lingkup dan menggelupur Dan sekarang isu yang paling penting sekarang ialah sekatan laut Amerika ataupun blockade Iran dah cakap selagi Amerika dah buat sekatan laut yang menyalahi undang-undang antarabangsa tu adalah satu tindakan perang mengikut undang-undang antarabangsa. Kalau kau buat sekatan laut itu adalah tindakan perang Jadi Iran selagi kau buat sekatan tu Iran tak berminat langsung nak berunding dan Iran tak pernah cakap kalau Amerika hentikan sekatan laut Iran pun akan buka semula Selat Hormuz dia tetap akan kawal Selat Hormuz Iran kata dia buka Selat Hormuz dia boleh buka sekarang pun buka tapi setiap kapal yang lalu Iran kena cek sebab takut bawa senjata dia bagi alasan lah setiap kapal yang lalu mesti ikut laluan yang dah Iran tetapkan Setiap kapal yang lalu kena bayar tol dan Iran kata dia perlukan kutipan tol untuk biayai kos perang yang bukan Iran yang start dulu dan nak bina semula infrastruktur yang dimusnahkan oleh Amerika kalau kau tak mau aku kenakan tol kau bayar 800 bilion Iran minta 800 bilion Iran siap bagi kata engkau boleh bayar dulu 300 bilion 500 bilion lagi boleh bayar ansur-ansur selama 10 tahun tapi jangan harap memang taklah Amerika bayar sebab dia kata kalau kau tak nak bayar aku kutip tol lah Jadi berbalik kepada sekatan bodoh yang dibuat oleh Amerika tu walaupun Amerika bodoh ni berjaya menahan 2 buah kapal Iran setakat dalam masa seminggu ni tetapi menurut Colonel Douglas McGregor lagi banyak kapal-kapal yang terlepas kawalan laut Amerika dalam masa seminggu ni walaupun Amerika tahan 2 kapal Iran tapi lebih daripada 40 kapal berjaya lepas sebab laut tu besar Jadi kalau 90% kapal-kapal minyak Iran lepas dan Amerika hanya mampu tahan 10% saja macam mana nak lumpuhkan ekonomi Iran Jadi Colonel Douglas McGregor kata jumlah kapal-kapal perang Amerika yang diletakkan di Laut Arab tu langsung tak cukup nak buat sekatan ke atas kapal-kapal Iran Dia kata ada 17 buah kapal saja Colonel Douglas McGregor kata dulu Amerika ni melakukan blockade ataupun sekatan ke atas Cuba, sebuah negara pulau yang besar sikit daripada semenanjung Malaysia ni lah dan menggunakan sekitar 80 buah kapal. Itu pun banyak kapal-kapal dan bot-bot Cuba yang lepas termasuk bot-bot pelarian Cuba yang nak pergi lari ke Amerika Jadi tak masuk akal lah nak kepung Laut Arab tu dengan 17 buah kapal Tapi dia tak berani hantar semua kapal dia. Kalau hantar semua kapal dia, tempat-tempat lain pula bolos Jadi seperkara lagi, menurut Colonel Douglas McGregor ni, kapal-kapal tentera laut Amerika tu bukan boleh berada lama sangat di Teluk Oman dan terpaksa main jauh-jauh daripada pantai Iran sebab kalau dekat sangat dalam lingkungan 300 km daripada perairan Iran, maka semua kapal-kapal perang Amerika tu sangat-sangat terdedah dengan bermacam-macam jenis serangan daripada Iran daripada serangan peluru berpandu, balistik, torpedo, drone dan juga water drone dan tak tahulah dia kata mungkin ada banyak lagi jenis-jenis senjata Iran yang ada yang Amerika sendiri pun tak tahu lagi kalau nak tahu kau masuk. Jadi Colonel Douglas McGregor ni menganggarkan Iran ada sejumlah 15,000 ke 20,000 lagi peluru berpandu berbagai jenis termasuk untuk dipakai kat laut dan berbagai guna dan juga dia kata ada 50 ke 60,000 drone berbagai jenis dan berbagai guna yang jauh melebihi kemampuan 17 kapal perang Amerika tu untuk bertahan maknanya kalau kau tak tenggelam pun kau tembak balik lama kau habis peluru juga jadi Iran tahu yang diorang ni mengawal keadaan Iran kata dia control situation dalam perang Selat Hormuz serta Teluk Oman ni dia relax saja Jadi Colonel Douglas McGregor menganggap Trump ni ibarat mati ditelan apa patah Melayu kata apa? Ditelan mati mak di luar bapak dia pula mampus Jadi kalau terus simpan kembang dalam mulut Trump pula akan jadi 3 suku Jadi dia kata Trump sekarang ni berada dalam keadaan yang sangat sukar dan tersepit Kejap saya play slide tu. Ini dia ada satu laporan Italy rejects proposal from Trump envoy to replace Iran Italy World Cup dia nak replace World Cup pula Trump tak nak Iran main World Cup dia nak tukar dengan Italy kata tak nak menjatuhkan maruah aku